Lihat semua barang baik ini. Saya ingin mencubanya. Hai, layan diri Anda. Boleh saya tawarkan beberapa gula-gula sedap? Hebat. Terima kasih banyak. Saya gembira kamu suka. Wah, sedap betul. Saya tak perasan lollipop saya warna biru. Wah, Miranda, you got this right at home. Saya juga. Femnet yang baik untuk cabaran ini. Saya surprise. Betapa indahnya. Saya tertanya-tanya di mana kita berada. Ini mungkin hidangan kita. Ayo, tolong Awak saya. betul. Saya dapat strawberry. Wah, sangat masak. Betul tuh. Saya bertuah. Sekarang saya akan buka pinggan saya. Comel kan? Tunggu sebentar. Apa ini? El Pirade seperti lipas besar. Jadi mari kita fueren dengan strawberry Anda. Ya, saya tidak kisah. ramai tahu itu. Awali kasih berkuasa aja. Saya harap Emma tidak perasan. Bagaimana saya tidak perasan? Beri saya. Anda kami mau mencobanya melalui... Hey guys, Saya hanya tinggal bibirnya. free. Betul, Miranda. Ini lorong saya. Sangat ide sewe. Sungguh sedap. Tidak, Saya tidak, akan makan tidak. lagi. Apa? Sedapnya. Kenapa Papi makanan Gelko? saya mati? belum Kemana pergi. perginya semua bir saya? Pusing tahu baik? Miranda, apa yang Jangan awak tahu buat? baik. Nafikan. Saya akan membalas dendam kepada kamu. Buka mulut kamu. Tidak, saya tidak mahu makan. Kamu kena. Kamu sangat kejam, Emma. Oh? Tebalan jaket untuk di swipe hand. Ada banyak kamu makan semuanya? Tapi ada juga lipas di situ. Oh, yak sedalat tentang itu. Ada dalam mulut saya. Betapa menjijikan. Ya, kelihatan hidup. Mimpi ngeri. Lipas itu sedang berlari ke arah saya. Apa yang patut saya buat? Ambil ini dan ini. Saya kata jangan datang dekat. Emma, awak berjaya. Pelik. Tiada apa-apa di situ. Oh, tidak. Di situ iya? Kenapa awak jatuhkan itu? Ia akan jatuh tepat di atas kita. Apakah ini bersek saya tak boleh jumpa di mana-mana? Jangan buat kesimpulan terburu-buru. Polis itu betul-betul di atas kepala awak. Oh tidak, bukan lagi. Saya akan selamatkan awak, Emma. Tunggu, saya ada selipar besar. Tumbe Shekta. Aduh! Terberi awas ingat dari bantuan Monica. Nampaknya rancangan saya tidak berjaya. Wah, semakanan baru. Saya akan buka dulu. Angkut nanas kecil. Jangan menarik, tapi apa yang boleh dilakukan dengannya? Saya akan pikirkan sesuatu, tapi sebelum itu saya perlu keluarkan hidangan dari bibir saya. Bagaimana menggagami? Oh, ya? Kau mendapat tiket bertuah. Masa untuk makan. Di mana patut saya mulakan? Mungkin dengan mata ini? Apa yang kamu buat, Emma? Berhenti bergurau. Oh, ayo. Janganlah membosankan. Wah, sedapnya. Mari teruskan. Seterusnya ialah mata kedua. Sangat lembut. Saya suka. Tiada yang boleh hentikan saya sekarang. Kenapa awak tak kongsi dengan saya? Tidak sama sekali. Hampir tak cukup untuk saya sendiri. Kamu sangat lucu, Emma. Semua mata itu ada di mulut kamu. Ops, saya rasa saya terlepas sedikit. Hei, ia sesuai untuk kamu. Kamu patut berjalan-jalan seperti ini. Baiklah, sekarang setelah kamu selesai, saya bersedia untuk melihat apa yang ada dalam tandas saya. Wow, 2 lollipop sekaligus. Oh, itu sudah menjadi tangkapan. Miranda melempar pembalut tepat ke muka saya. Hai, apa Sergio Nar menafirmai tentang lollipopnya? Involunteer. Apa yang awak buat, Emma? Itu cupa chup saya. Saya cuma nak buka pembalut supaya awak boleh makan terus. Jangan cuba nak tipu saya. Saya tahu bukan itu halnya. Awak buat saya lupa tentang tandas. Wow. Apa tu? Nampaknya seperti... Wah. Saya perlu letakkan lollipop saya dalamnya sekarang. Nampak sedap. Oh ya. Karamel manis dan pop rocks masam. Gabungan yang sempurna. Saya tak mau bikin diva. Saya akan terima kasih semuanya. Saya benar-benar perlu mencoba itu. Kamu buat lagi, Emma? Apa yang kamu buat, Monica? Berhenti memukul saya. Maaf, saya tak sengaja. Saya muak dengan ini. Saya tak akan benarkan kamu. Hãy ta gìn voice của cha mình. Em sẽ ring đằng ta lại. Body saya buka dulu biar saya kasih. Saya tahu anda tak keberatan. Yep, berry Fanta. Sejuk. Saya dah pernah cobain Solomon. Buka.
Twain! Oh tidak, saya patahkan kuku. Oh, kasihan. Biar saya bantu Anda. Lihat. Semuanya berjalan Bau sedap. Saya pun nak cuba. Ya, betul. Beri sini. Itu Fanta saya. Memang wangi. Saya pasti rasanya lebih sedap. Oh ya, ini hebat. Hebat. And it's what is first thing to try kaya sumade ada for harbin so. Kalau kau tak main saya lakukan, selalu dapat apa yang saya mahu. Wah, sangat menyegarkan. Rasa yang hebat. Dari mana datangnya straw ini? Emma, kamu buat lagi? Pelik. Kenapa air tak keluar? Oh, Miranda. Hai. Ada apa? Saya penat dengan gurauan kamu. Frau Fanta ni kita ringelt Bryson, Fah. Oh, Mif. Betul, Fedes. Tini itu alum host yang gasir. Wah, hindi yung berat. Kau minggat kau? Tidak ada minggat saya. Ia hanyalah bodoh properly. Pin hari saya mauskan dengannya. Saya tidak tahu. Mungkin coba klik butang itu. Apa yang berlaku? Siapa Awa? Saya ada sesuatu untuk Awa. Untuk saya? Tapi saya Apa? tidak makan apa-apa. Malamnya, Edza Bayas Nonaru menentukannya. Kenapa ambil butang ini sekarang? Oh ya, saya hampir lupa. Dia sekarang zon radiasi tinggi. Miranda, adakah semuanya baik-baik sahaja? Selamat tinggal. Ini adalah gula-gula paling masam di dunia. Betul-betul mimpi ngeri. Jika tidak pasti saya boleh makan. Yes, enjoy the word clicker tiar. You ever young words for tiar. Memang bagus. Abang akan mengalami satu perasaan baru. Wah, saya sudah save nama sound. Atau kenapa tak beri saya yang kesah? Maaf, tapi saya perlu ambil satu lagi. Dia sangat masam, tapi saya sangat sukakannya. Anda kelihatan sedikit berkerut. Saya akan coba juga. Saya mahu alami sendiri. Ia sangat masam, wah. Kemana perginya? Miranda, saya sudah berintu yang saya akan makan sendiri. Pulangkan semula. Gus balang itu benar-benar kosong. Saya sangat sukakannya. Saya tak dapat menahan diri. Dan sekarang saya menyesal. Ya Tuhan, saya perlukan bantuan sekarang. Ia terlalu masam. Saya tak dapat tahan. Tepat pada masanya. 1, 2, 3. Cover set. Wow, pop rocks dan sirap. Saya gembira. Saya tak percaya nasib saya. Wow, itu kelihatan hebat. Mari lihat apa yang saya ada. Apa benda ni? Kelihatan seperti keranda kecil. Ia menakutkan saya. Saya takut untuk menyangka apa yang ada di dalam. Mari mulakan dengan saya. Saya pasti ia sedap. Saya tak mau tumpahkan walau setitik. Menangkap. Gula-gula. Dengan sirap yang licin. Dengan Sekarang saya mau buka minuman berkarbonat itu. saya pasti saya sudah menyukainya seret. Itu sangat hebat. Tak boleh dipercayai. Saya mesti berhenti mengintip urusan orang lain. Ini makanan saya. Wah, saya ada bunga api sebenar dalam mulut saya. Wah, saya tak boleh ungkapkan perasaan ini dengan kata-kata. Saya mahu. Ekspaksual buaya api pada coba secuansek. Ya Tuhan, ini tidak dijangka. Dan ini Emma, pada Vindamense, sudah ada rasanya untuk memberhentikan awak. Tunggu Miranda. Saya harap sirap ini membantu. Terima kasih banyak Emma. Awak datang tepat pada masanya. Sekarang giliran awak untuk makan. Saya harap awak tak sebut tadi. Saya takut untuk buka kotak itu. Ada wap keluar daripadanya. Apa ini? Saya tidak faham apa-apa. Lihat lebih dekat. Saya rasa ini nacho pedas. Kasihan Emma. Saya rasa bersimpati untuk Anda. Alangkah mimpi ngeri. Ia sangat pedas. Lidah saya terbakar. Tetapi Anda perlu makan semuanya. Bukan hanya menjilatnya. Nampaknya saya tidak ada pilihan. Asing kerang silusi of verse. Api! Saya terbakar! Dan saya Miranda. Oh, jatuh saya dengan nambahan ke arah saya. Saya terbawa-bawa. Berhenti, tolong! Oh, saya terus kayak kembali ya. Sekurang-kurangnya itu baru terbaik. Hei Miranda, di mana awak? Saya di bawah sini. Awak telah menjatuhkan saya. Awak tidak... Hebat. Itu sahaja. Cabaran merah dan biru kita berakhir di sini. Kami menunggu Anda untuk suka dan langgan. Selamat tinggal.